Fadhkuruni adhkurkum. Siapa ingat aku ingat dia. Kalau sehari tuan-tuan sebut Allah ataupun la ilaha illallah 100 kali, ketahuilah Allah mengingati tuan-tuan 100 kali. Allah sebut nama kita di sisinya, ya. Subhanallah. Dua perkataan je, semua orang boleh hafal malam ni. Tetapi tak ada siapa yang boleh upah seseorang ataupun upah diri kita untuk kita sebut perkataan itu selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Orang mai dekat kita bagi RM10,000 sebulan untuk kita sebut la ilaha illallah sehari 1,000 sampai akhir hayat. RM10,000 itu tidak menjamin untuk kita sebut la ilaha illallah 1,000 kali sehari, tak jamin. Sebab menyebut zikir la ilaha illallah ataupun apa-apa sahaja zikir, benda tu tidak boleh dibayar dengan wang ringgit ataupun pangkat.